Assalamualaikum. Bila sakit, selain berjumpa doktor dan makan ubat, kita sebagai umat Islam mesti berikhtiar dengan jalur langit untuk memohon kesembuhan kerana sakit itu juga datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ujian. Ada yang jumpa ustaz untuk didoakan semoga cepat sembuh, dan ada ustaz yang nasihatkan agar mengamalkan selawat syifa sebagai usaha untuk sembuh. Dan bila kita ada masalah keuangan, selain berusaha dengan lebih gigih, boleh amalkan selawat tafrijiyah, selawat munjiah, selawat fatih sebagai ikhtiar jalur langit untuk memudahkan urusan rezeki dan lunas hutang. Pernah alami pengalaman seperti ini? So, bila dah dapat tahu apa selawat yang boleh diamalkan, mula mencari-cari di mana nak dapatkan selawat tu. Apa maksud selawat tu? Apa kelebihan selawat tu? Sekarang anda tak perlu susah-susahkan diri mencari sana sini kerana kita sudah ada buku keajaiban 40 selawat pilihan yang ditulis oleh Ustaz Iqbal Zin Al-Jauhari. Di dalam buku ni ada 40 selawat pilihan seperti selawat Ibrahimiyah, selawat Fatih, selawat Syifa, selawat Munjiah dan banyak lagi. Anda boleh amalkan dan mungkin ada selawat yang serasi untuk anda amalkan setiap hari untuk diri sendiri dan juga keluarga. Buku ini juga menerangkan tentang 40 kelebihan berselawat seperti dengan berselawat kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat syafaat daripada Nabi di akhirat nanti. Setiap selawat yang ditulis mempunyai maksud selawat tersebut, siap pengarang selawat tersebut, fadilat selawat tersebut. Siapa yang mesti memiliki buku keajaiban 40 selawat pilihan ini? Buku ini memang sesuai untuk semua peringkat umur, lelaki atau perempuan. Bagi mereka yang ingin berjinak-jinak dengan selawat atau bagi mereka yang ingin mendalami tentang selawat untuk dijadikan amalan. Dan sesuai untuk dijadikan hadiah buat ibu ayah, adik-beradik atau kawan-kawan. Bila mereka belajar berselawat dan mula berselawat, anda juga sama-sama mendapat pahala. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih.